Hey, what's up guys? Hari ni kita buat ayam peri-peri version simple, cepat and tak banyak bahan. Okay, saya guna ayam lebih kurang 100 gram. Ayam ni saya dah perak dengan seasoning peri-peri. Zero kalori sebab tak ada penambahan gula, MSG dengan garam. Lepas tu ambil satu sudu yogurt, tambah sikit seasoning peri-peri, gaul sampai sebati. Kemudian sapu dekat ayam yang dah perak tadi, depan dan belakang bagi rasa lagi padu. Dah siap tadi, kita masukkan ayam dalam air fryer and then kita buat suhu 180 darjah selama 15 minit. Sementara tunggu ayam masak, kita buat coleslaw pula. So kita ambil kobe sikit, gulungkan dia and potong nipis-nipis. Lepas tu cincang bagi lagi halus. Carrot pun sama, potong nipis and cincang sikit bagi senang makan. Kita tambah cili mayo sikit je, jangan banyak sangat. And then masukkan satu sudu susu low fat. Lepas tu gaul sampailah jadi coleslaw creamy version ringan. Ayam tadi dah siap yang 15 minit pertama. And then kita terbalikkan dan sambung bakar lagi 10 minit bagi masak sekating. Last kali tambah sos peri-peri sikit je. Cukup sekadar sapu atas ayam bagi naikkan flavor. Barulah rasa macam makan dekat Nandos. Dan letak coleslaw dalam pinggan and siaplah ayam peri-peri diet yang simple, cepat, sedap and pingsan berdiri. So, apa tunggu lagi? Jangan lupa cuba, like, follow and share.